Untuk wilayah persekutuan, sebanyak antara komponen yang penting ataupun yang utama yang PMX sebut ialah kalau di Kuala Lumpur dia lestari niaga. Lestari niaga ni maksudnya untuk seperti mana yang sahabat saya sebut tadi ialah berkaitan dengan peniaga-peniaga kecil di Kuala Lumpur. Kita nak bangunkan bukan dari sudut menaik taraf infrastruktur saja, tapi juga dari sudut kadar macam mana nak meningkatkan kualiti perniagaan, termasuklah dalam memberi ruang untuk mereka memohon pinjaman dan sebagainya lah. Jadi maknanya tumpuan itu kepada peniaga kecil untuk meningkatkan dia punya taraf perniagaan daripada tahap sekarang ni ke satu tahap yang lebih baik. Itu dari sudut lestari niaga. Yang keduanya itu yang untuk lestari niaga tadi dia sebanyak 200 juta. 200 juta. Dalam belanjawan 2026. Ya, betul. Dan yang seterusnya ialah pembangunan pelancongan, terutamanya di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Banyak peruntukan disalurkan untuk meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan awam dan infrastruktur yang tertentu dalam usaha untuk menarik minat pelancong-pelancong di luar negara untuk datang ke Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Jadi kalau kita tengok di Putrajaya misalnya, dia ada peruntukan khas daripada Anjung Duta dan kemudahan-kemudahan pelancongan di Putrajaya. Kalau di Labuan ada diperuntukkan pembangunan untuk Labuan Waterfront. Kita sedia maklum memang Labuan selama ini mungkin kurang mendapat perhatian, tapi ada juga inisiatif-inisiatif pelancongan yang telah dibuat. Jadi kerajaan akan memberi suntikan dana lagi untuk menaikkan lagi minat pelancong-pelancong untuk datang ke Labuan. Di samping bila pelancong datang ramai ke Labuan dan Putrajaya ni secara tak langsung, ianya akan meningkatkan lagi kualiti perniagaan di penduduk setempat lah, di Putrajaya dan di Labuan tu.